Assalamualaikum semua, selamat kembali ke Borak Sini. Masih lagi bersama dengan saya, Kianu Azman. Dan seiring dengan kemajuan teknologi yang terus mencorak semula suasana bilik darjah, cara kandungan pendidikan dihasilkan dan disampaikan juga semakin berkembang. Dan hari ini kami akan berbincang dengan pakar tentang bagaimana kemajuan teknologi dan generative AI mempengaruhi cara kita belajar. Ini topik yang cukup menarik sebenarnya sebab AI dah menjadi satu bahagian cukup besar dalam kehidupan kami semua kan. Jadi hari ini kami cukup bertuah kerana kami bersama dengan dua individu yang cukup istimewa. Kami bersama dengan Encik Hussein Muhammad Ali iaitu Ketua Perusahaan Amazon Web Services Malaysia. Apa khabar Encik Hussein? Baik, Alhamdulillah. Baik, kita juga bersama dengan Encik Sam Lee Kang, Pengarah Eksekutif Pelangi Publishing Group. How are you? Sihat? Sihat, terima kasih. Alright, terima kasihlah bersama dengan kami di Borak Sini hari ini. Baik, kita mulakan dengan Encik Sam terlebih dahulu ya, Encik Sam. Okay. Macam kita katakan tadilah, sekarang ni dunia kita dah dipenuhi dengan semua benda pun digital ataupun AI kan. Jadi dengan kebergantungan para pelajar zaman sekarang terhadap platform digital, termasuklah media sosial untuk mempelajari maklumat baharu, bagaimanakah Encik Sam rasa kita boleh menyesuaikan diri kita dengan perubahan? Pelangi ditubuhkan pada tahun 1979. Sebenarnya masa yang agak lama lah. Pada masa tu memang bahan buku bercetak memang adalah satu-satunya pilihan yang ada di pasaran. Dah tak adalah. Dan pandemik COVID-19 sebenarnya kita boleh melihat ada semakin banyak permintaan bahan-bahan digital dan juga platform-platform yang untuk mengendalikan bahan-bahan tersebut. Ya. Dan juga pada masa yang sama kita juga nampak semakin banyak teknologi-teknologi seperti AR, seperti VR dan platform-platform yang ada di masa ini. Ya. Jadi untuk pihak Pelangi kita juga mengikutlah perkembangan yang seterusnya. Kita juga mengembangkan bahan-bahan digital kita, pendigitalan kandungan-kandungan kita. Dan untuk disesuaikan dengan platform-platform yang sedia ada hari ini. Sebab sekarang ni memang semua benda pun kita bergantung pada platform digital kan. Betul. Baiklah, kepada Encik Sam sekali lagi, teknologi juga telah membuka banyak peluang yang mungkin tidak dapat dilaksanakan sebelum ini kan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Adakah Encik Sam melihat peluang-peluang inovatif untuk membantu pelajar belajar dengan teknologi baru seperti Gen AI? Ya. Terlebih dahulu ada dua perkara yang saya ingin mention ya. Baik. Yang isu yang pertama yang kita harus menangani adalah menangani kepelbagaian, kebolehan pelajar-pelajar kita. Semua orang pun pelajar-pelajar pun ada lain tahap penguasaan dia. Ya. Dan generative AI memang salah satu alat digital yang kita boleh menggunakan untuk menyesuaikan kandungan-kandungan untuk mengikut tahap penguasaan para pelajar masing-masing ya, individu. Dan yang kedua, saya rasa kita juga harus menangani isu maklumat palsu. Itu memang sangat penting ya. Di ekosistem internet hari ini memang terdapatlah banyak maklumat palsu dari segi fakta, dari segi konsep. Jadi ini memang isu yang sebenarnya sangat yang kita harus menangani lah. Jadi inilah peranan Pelangi yang boleh bermain dalam isu-isu ini. Kandungan-kandungan ini kita adalah dihasilkan oleh para pendidik yang berpengalaman dan editor kita yang adalah di Pelangi. Jadi kandungan-kandungan tersebut kita mendigitalkan ya, dan kita menggunakan kandungan itu sebagai dataset utama untuk generative AI. Ya. Jadi dalam ekosistem tersebut dengan dataset yang sudah tertentu kandungan Pelangi, para pelajar boleh saja mendapatkan kandungan-kandungan tersebut dalam ekosistem yang selamat. Jadi itu memang sangat penting. Jadi bayangkan sebelum ni masa kita belajar dengan buku bercetak, kita kena belajar dengan muka surat demi muka surat kan, kena cari selak kan. Memang susah. Jadi Pelangi tengah membangun satu chatbot AI. Satu chatbot AI yang menggunakan kandungan-kandungan Pelangi. Jadi dengan chatbot ini, bayangkan dengan buku bercetak, pelajar-pelajar sudah belajar dan at the same time dia ada soalan-soalan dia. Yang dia nak jawapan semua tu. Chatbot ini boleh dapat jawapan dengan cepat. Segera. Senang. Ya. Jadi ini memang satu cara pembelajaran yang lebih efisien lah. Dan pada masa sama chatbot ini juga ada push notification. Jadi push notification ini juga boleh memberikan
kandungan-kandungan mengikut tahap penguasaan pelajar-pelajar masing-masing. Okey. Termasuklah kuis. Termasuklah kuis soalan juga. ramalan. Ya. Wow. Kan? Dan dengan data-data yang ada di back end ini, para guru ataupun ibu bapa juga boleh mendapatkan maklumat tahap penguasaan anak-anaknya di masing-masing. Dan juga dan seterusnya menanganilah dengan belajar, dengan mengajar semua tu. Kalau macam ni saya pun nak masuk sekolah balik lah. Sebab cara belajar sekarang ni mengikut tahap orang kata pemahaman masing-masing pun sangatlah mudah. Jawapan pun cepat je boleh dapatkan. Betul. Saya nak kena masuk sekolah balik sebenarnya ni. Kita nak tahulah, pada Encik Hussein, adakah Encik Hussein melihat ramai pelanggan seperti Pelangi sendiri yang melibatkan rakan niaga untuk membantu membangunkan penyelesaian Gen AI mereka bersama AWS? Sudah tentu, Keno. So sebenarnya agak normal bagi pelanggan-pelanggan kami yang melibatkan rakan niaga AWS untuk menjayakan program ataupun transformasi digital perniagaan mereka. Ya. Mengikut data semasa, AWS mempunyai lebih kurang 140,000 rakan niaga di serata dunia, hampir dalam 200 negara. Di sini rakan niaga AWS ini membantu memcepatkan teknologi ataupun transformasi digital perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi awan dan juga seperti macam Ikan kata tadi membina chatbot Gen AI kan. Ya. So kami di AWS juga mempunyai rakan niaga khusus di mana ataupun AWS Specialization Program. Okey. Dan di sini syarikat-syarikat ini adalah khusus kepada membina kepakaran dalam domain ataupun dalam bidang tertentu seperti Gen AI. Okey. So contohnya kaki tangan syarikat ini diberi latihan dan juga diparakui ataupun sertifikat untuk menghasilkan specialty dalam generative AI. Wow, itu dia. Banyak membantu mereka yang nak adakan transformasi digital untuk syarikat mereka kan. Baik, adakah Pelangi sendiri yang membuat dan membina chatbot ini? Tidak, kita memang fokus kepada kepakaran kita, iaitu membinakan kandungan-kandungan pendidikan yang kualiti yang baguslah. Jadi kita sebenarnya bekerjasama dengan AWS partner, iaitu MyHive, untuk membina chatbot ini berdasarkan kandungan-kandungan kita yang diproses menggunakan RAG. Ya, jadi dengan pasukan kecil kita bekerjasama saja dengan partner AWS. Tahniah kepada kedua-dua anda berdua. Kepada Encik Samlih Kang dan juga Encik Hussein Muhammad Ali, sekali lagi terima kasih sebab bersama kami di Borak Sini. Saya nak salam, tak disambut sampai hati, tak disambut tapi salamnya. Thank you very much ya. Saya pun nak register juga dengan AWS tak lama lagi. Okey, senang dapat lesen juga ya. Baik, kita kembali selepas ini hanya dalam Borak Sini.